tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya cuma highlightkan pada awak, setiap satu bentuk ni, saya ada cara sebutannya sendiri. So, kalau sin ala ulah 2x menandakan 2 kali, yang di hadapan ini saya panggil sebagai kembangkan. Yes, dikembangkan. Baik, sebelum saya nak teruskan, saya rasa cukup saya bagi idea di sini dahulu, yang mana you guys akan dapat bayangkan 2 ekor ular yang dikembangkan. Apa maksud negatif, apa maksud tambah 1 tu, kita akan go through kan kemudian. Bukanlah saya nak simpan-simpan, tidak. Tapi cukup hari ini kita dapat bayangan dahulu apa yang berlaku dalam chapter yang ke-6 ini. Betul kan? Maka, Abang Akak, that is why I said, untuk chapter yang ke-6, saya bagi di sini markahnya ataupun level kegembiraannya adalah 3 out of 5. 3 daripada 5 level kegembiraannya. Rindunya SPM Pro Max. Hello geng-geng SPM yang dah lepas. Okay. All the best in your life awak. Nak SS? Boleh. Nak SS yang mana? Yang ni? Boleh awak. No worries. Nah, boleh ambil gambar. Silakan. Tak ada masalah. 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sebagai penutup, saya dah bagi tahu siap-siap sebagai penutup. Sukatan serakan data terkumpul, Fatih ingin berikan di sini, markahnya ataupun starnya adalah 2, saya ingin berikan markahnya adalah 5 out of 5, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. 5/5 Abang Akak. Baiklah, sebelum saya nak ambil 5/5 ni, saya nak tukar saya punya, orang kata keputusan, saya nak ambil dia sebagai 4,5. Kalau awak tanya, sir, tadi tulis 5, kenapa sekarang buat 4,5? Saya ambil 4,5, hilang setengah tu, tak bagi complete, tak bagi full marks. Why? Kita manusia. Tak sempurna. Tak sempurna. Yes, tak sempurna, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So, level kegembiraan ini adalah level kegembiraan. Maknanya, kalau you belajar chapter ke-7 ni, you guys akan nampak ini sebagai 4.5 stars. You guys akan gembira. Jadi saya tak bagi dia 5 sebab manusia tak sempurna. Tak tahu apa kaitan dia, saya just cakap je. Okay? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang awak akan go through kan dalam this chapter? Which is senang ke? Ya, senang. Chapter ni senang. Ini level kesenangan dia 2,5 daripada 5. Maksudnya dia tengah-tengah. Yang ni level kesenangan dia 3 daripada 5. So, maksudnya dia gembira sikit lah. Yang ini 4.5. Maknanya dia memang gembira betul. Why? Listen. Soalan ni saya boleh bagi tahu chapter yang ke-7 memang akan ada dalam your SPM. Siapa batch 09, awak akan jumpa chapter ke-7 ni dalam your trial dalam SPM awak. InsyaAllah. Amin. Level kegembiraan. Level kegembiraan bukan level kesusahan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tengok macam mana Fatih dah prepare untuk awak. Awak akan go through kan buat satu graf. Dalam soalan ini, dia akan minta untuk awak buat graf tau. Dan grafnya hanya ada 1, 2, 3, 4 jenis di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. 4 jenis graf sahaja yang awak akan go through kan. Mungkin panjang, saya tak nak go through kan lebih-lebih, tapi awak boleh ambil gambar sebagai idea dulu. Nah, tolong ambil gambar sebagai permulaan. Kod-kod ada siapa nak study awal kan. Ini adalah jenis graf yang ada. Siapa cakap banyaknya graf tu? Cili mulut tu kan biasa sangat tu. Kita tunjuk ada 4. Tapi bila jawab soalan nanti ada 1 je ataupun 2 je. Janganlah takut sangat. 4 bukan 40. 4 bukan 400. Logik? Cara pemandangan, cara fikiran tu perlu mainkan peranan. Ambil gambar dulu. Okey, ni jenis dia ada 2. Okey. Korang ni marah-marah tepi-tepi. Korang nak apa? Tak suka cakap tak suka. Nak fight. Okay dah ambil gambar. 3, 2, 1. Yes. Okey, kalau dah ambil gambar, nak ambil gambar pula yang ini. Ni jenis graf yang
yang baki dia. Nah. Yes. Dah. Okay, dah ambil gambar. Alhamdulillah. Okay. Now, saya tak main-main. Saya nak bagi tahu pada awak, ini adalah chapter-chapter yang kita dah go through kan. And again, give a big applause kepada Sir Amir Makruf. Again, credit to him. Give a big applause. Ini adalah statistik yang Sir Amir telah senaraikan. Dan untuk pengetahuan awak, daripada 2021 sampai 2024 untuk chapter daripada Form 5, awak akan tengok berapa markah-markah yang dijanjikan ataupun yang telah diberikan dalam transformasi, trigonometri dan juga kita punya topik sukatan serakan. Nampak atau tidak markah yang diberikan dekat sini bukannya biasa-biasa, yang mana markahnya boleh jadi 11, boleh jadi 7, boleh jadi 5. Tapi trigo dan juga sukatan serakan tadi 14 dengan 13 markah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ni 14, 13 markah. Baik tak baik abang akak. Yang untuk pengetahuan awak, yang warna putih ni adalah untuk paper 1 dan sana adalah paper 2. Paper 1 dan juga paper 2. Begitu. Hello. Lagi menarik. Out of 8 topics, daripada 8 topics yang awak bakal belajar waktu Form 5, sebenarnya adakah awak akan belajar 8 topik atau awak hanya perlu fokus pada 7 topik sahaja? Answer me. Yep, ladies and gentlemen, awak hanya akan go through kan 7 topik sahaja sebab chapter yang ke-8 tak pernah masuk dalam SPM, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yes. Tak pernah masuk, tiada data di dalam SPM daripada 2021 sampailah 2024. Confirm Confirm Kenapa? Muka saya ni muka penipu ke? Okey. Saya nak bagi tahu soalan ataupun chapter ke-8 ini tidak masuk abang akak sekalian. No worries. Andai katalah, sir, kenapa dia tak masuk? Macam mana kalau dia masuk? Kalau dia masuk dalam SPM awak boleh jumpa Fatih, awak boleh potong Fatih punya ni. Kuku. Boleh potong Fatih punya kuku. Jangan potong jari. Nampak sangat tak suka. Jari je, potong kuku boleh. Tapi jangan risau, no worries, serius. Tak masuk dalam SPM, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. I think that's it. Ini adalah ideanya, bayangannya, apa yang awak akan go through kan waktu Form 5 nanti. Saya percaya 4 topik di atas ini awak dah go through kan dengan kawan saya. Yang bawah ni 3 topik, transformasi, trigonometri dan sukatan serakan. 2 topik ni adalah antara yang favorite. Berserta juga dengan transformasi sebenarnya. Cuma kita akan boleh ataupun kita akan lebih skor untuk chapter yang ke-7. And dengan itu, memasuki tahun 2026 dan you guys akan pergi ke sekolah pada 12 hari bulan 1 dengan semangat yang baru, dengan jiwa yang baru. Saya harap awak tahu apa yang awak perlu fokuskan lebih, apa yang awak perlu ketepikan. Sebagai contoh, kalau ada teman-teman yang membawa awak ke hadapan, followlah orang tersebut, ikutlah mereka. Tapi andai kata ada kawan-kawan yang hanya menarik awak ke belakang dan hanya membuatkan awak tidak maju dan membuatkan awak semakin mundur, tinggalkan orang tersebut. Dah masuk 2026, sejak sampai bila lagi kita nak menyakiti diri sendiri? Faham maksud saya? I think that's it. Moga kita 2026 ni memberi kebaikan yang lebih kepada kita dan kita akan usaha lebih untuk menuju goal kita pada tahun 2026. I think that's it. Itu dulu daripada saya. Terima kasih for commitment. Thanks for your effort. Have a nice weekend. See you guys next session. Malam ni saya akan ajar pula untuk Form 4 Matematik. Okay? Take good care. Menis.